Hari ni aku dah jumpa satu pok ayam gepuk dekat dataran Cendekia. Ni dia, korang tengok kan sekarang time petang-petang macam ni kan, punya ramai Ni kejap lagi nanti meriah lagi sikit ni. Okay, jom kita tengok apa best. Yang set abang recommend yang mana? Yang paling best sangat orang banyak suka set A. Set A, okey bang. Nak set A bang satu. Ni set A, korang dapat ayam, dapat bobis, timun, tempe dengan nasi. Ini dia, sambal dia dah letak sekali dalam bekas. Ada gajus dengan sambal terus sekali. Campur dah. Banyak ni, korang dapat RM7 je. Ini korang dapat 2 ketua ayam Dia bukan bagi satu, dia bagi 2. Kita ambil sambal, letak atas ni terus. Kalau aku suka makan sini tau. Korang ambil sini ya. Korang gigit dah. Ayam dia, ayam juicy lah. Kalau kat luar crispy okey. Sambal dia bagi aku kan, untuk RM7 ni sedia berbaloi. Sebab pedas dia tak apa, nasi dia banyak, ayam pun dia bagi 2 ketul. So kalau korang nak try ayam gepuk, yang resipi dia inspired by Khairul Aming, korang boleh datang dekat sini. Apa-apa pun kita santai je.